Okey, jom kita mulakan. Hari ni kita nak bincang pasal satu pendekatan yang jujurnya boleh jadi game changer dalam dunia kaunseling. Kita panggil ia Motivational Enhancement Therapy atau pendek kata MET. Idea asalnya daripada William R. Miller dan Stephen Rollnick. Fokus utama MET ni simple je tapi impaknya besar. Kita nak naikkan motivasi dalaman klien dan pada masa yang sama kurangkan rasa berbelah bahagi atau ambivalent yang selalu jadi batu penghalang utama kepada pemulihan diorang. Cuba bayangkan, anda pegang kunci untuk buka potensi sebenar klien. Bukan dengan cara paksa-paksa tapi membimbing mereka cari alasan sendiri untuk berubah. Menarik kan? Itulah yang kita nak kupas habis-habisan hari ni. Sebagai pendidik anda untuk sesi kali ini, matlamat saya satu je. Kita nak sambungkan teori dalam buku dengan apa yang betul-betul berlaku dalam bilik terapi. Kita akan tengok 5 perkara. Asas dan prinsip MET, model 5 tahap perubahan, teknik teras untuk praktis klinikal, kita akan buat sikit simulasi macam mana nak handle klien resistant, dan akhir sekali, peranan serta etika kita sebagai kaunselor. Okay, let's dive into bahagian pertama, asas dan prinsip utama MET. Dalam MET ni, kita pegang satu prinsip asas. Motivasi tu bukan benda yang statik. Ia boleh berubah-ubah dan perubahan tu mesti, wajib, datang dari dalam diri klien sendiri. Tapi bila cakap pasal klien, kita kena faham betul-betul apa itu ambivalent. Bila klien jumpa anda, selalunya perasaan mereka ni bercampur bau. Separuh diri diorang nak berubah, tapi separuh lagi masih selesa atau takut nak lepas tabiat lama. Saya nak tekankan kat sini, rasa ambivalent ni 100% normal. Ia bukan tanda klien tu gagal moral dan bukan juga petanda anda gagal sebagai kaunselor. Malah, rasa berbelah bahagi inilah sebenarnya sasaran utama yang MET nak bantu unsai dan selesaikan. Jadi, berpandukan pemahaman pasal ambivalent tadi, ada beberapa prinsip teras yang anda kena jadikan rules of engagement dalam setiap sesi klinikal. Pertama sekali, mesti tunjuk empati. Kemudian, bina diskrepensi atau percanggahan. Nanti saya terangkan lebih lanjut. Paling penting, tolong elakkan perdebatan. Jangan bertekak dengan klien. Kalau klien mula melawan, kita roll with resistance. Maksudnya, kita layan dan hadapi tentangan tu secara positif. Dan sentiasa sokong self-efficacy atau keyakinan diri mereka bahawa diorang mampu berubah. Ini senjata paling power anda untuk wujudkan keazaman dalaman. Baik, sekarang kita bergerak masuk ke bahagian kedua, model 5 tahap perubahan. Kena ingat, setiap klien mula perjalanan diorang pada tahap yang berbeza-beza. Ada yang di fasa pre-contemplation, maksudnya tak sedar pun ada masalah. Lepas tu, contemplation, mula berfikir nak ubah. Masuk preparation, diorang bersedia. Kemudian, action, dah mula ambil tindakan. Dan akhirnya, maintenance untuk kekalkan perubahan tu. Kunci yang sangat crucial kat sini, anda wajib padankan intervensi MET anda secara spesifik dengan tahap klien pada masa tu. Tak logik kalau kita guna strategi action untuk klien yang masih kat pre-contemplation yang perlukan bantuan untuk sedar masalah je. Kalau langkah anda tak sepadan, anda confirm akan cetuskan rintangan yang lebih kuat dari klien. Alright, jom kita tengok bahagian ketiga, teknik teras, praktis klinikal. Dekat sinilah kita tengok the how to. Kita mula dengan teknik motivational ruler atau pembaris motivasi. Benda ni nampak simple tapi efek dia sangat memuaskan. Anda tanya je soalan ni. Pada skala 1 hingga 10, sejauh mana saudara mahu berubah? Soalan direct macam ni bagi anda gambaran tepat tentang level motivasi dan keyakinan klien waktu tu. Kalau dia jawab 5, cantik. Anda dah ada satu starting point yang konkret untuk digali sama-sama. Tapi, magic sebenar teknik ni ada pada soalan follow-up. Bila klien jawab 5, jangan tanya kenapa tak pilih 10. Sebaliknya, cuba tanya macam ni. Kenapa saudara pilih nombor 5 dan bukan 2? Taktik ni memang bijak gila. Ia memaksa klien untuk fikir dan berikan justifikasi motivasi diorang sendiri. Mereka akan mula sebutkan kekuatan dan alasan untuk berubah. Secara tak langsung, mereka sedang yakinkan diri sendiri tanpa kita asyik fokus nak cari kelemahan diorang. Seterusnya, kita guna teknik decisional balance atau keseimbangan keputusan. Senang cerita, kita buat matriks jadual pro dan kontra bersama-sama klien. Kita bandingkan secara terus apa kesannya kalau kekal menagih berbanding berhenti menagih. Contohnya, ialah kekal menagih mungkin bagi lega stres kejap, tapi berhenti menagih jamin kesihatan jangka panjang dan dapat balik kepercayaan family. Bila kita petakan dilema ni secara visual depan mata, klien boleh proses konflik dalaman diorang tu dengan lebih jelas dan rasional, lantas dapat atasi emosi yang tengah berserabut tu.
Beralih ke bahagian keempat, simulasi menangani klien resistant. Macam mana pula kalau kita berdepan dengan klien yang susah sikit nak kerjasama? Tahu teknik teori tu satu hal, tapi nak apply depan klien yang defensif ni perlukan skill yang sedikit berbeza. Masa bersembang tu, telinga anda sebagai kaunselor kena tajam macam radar. Anda kena sentiasa memburu apa yang kita panggil change talk atau bicara perubahan. Ada 4 jenis utama yang anda kena catch. Desire, bila klien sebut, saya mahu berubah. Ability, saya rasa saya boleh cuba. Reason, sebab saya nak jaga keluarga. Dan need, saya perlu berhenti. Bila anda dengar je mana-mana kata-kata ni, sambut cepat-cepat dan galakkan mereka cerita lagi. Itulah benih-benih motivasi yang dah mula bercambah. Habis tu, macam mana kalau klien tiba-tiba letak benteng? Contohlah, klien mengeluh, saya mau berubah tetapi susah tinggalkan kawan lama. Daripada anda memarahi atau bagi nasihat yang bunyi macam arahan, cuba dengar peralihan nada saya sebagai kaunselor bila guna teknik refleksi ni. Saudara mau kehidupan baru tetapi masih terikat dengan pengaruh lama. Nampak tak beza dia? Kita tak membantah atau lawan. Sebaliknya, kita frasakan semula rintangan tu secara objektif dan positif. Ini tolong klien rasa diterima dan bantu diorang dengar konflik emosi mereka sendiri. Dan contoh yang baru saya sebut tu sebenarnya dengan cukup perfect gambarkan konsep developing discrepancy atau membina percanggahan. Kita nak bentangkan satu cermin realiti yang tajam, tapi kena buat dengan penuh empati. Contohnya kita sebut, saudara mahu menjadi ayah yang baik, tetapi penggunaan dadah menyebabkan hubungan keluarga semakin jauh. Bila kita berjaya serlahkan jurang yang menyakitkan antara tingkah laku semasa mereka dengan matlamat hidup tertinggi diorang, kesedaran yang timbul tu selalunya cukup kuat untuk menyalakan api motivasi ke arah tindakan sebenar dan mereka takkan rasa dihakimi langsung. Okey, kita dah sampai ke segmen yang terakhir, peranan dan etika kaunselor. Bila kita gunakan teknik-teknik yang powerful ni, kita tak boleh lari daripada tanggungjawab profesional kita. Ada garis panduan etika yang no compromise. Paling utama, anda wajib hormat autonomi klien. Kena ingat, diorang adalah pakar tentang kehidupan mereka sendiri. Kita tak duduk kat kerusi kaunselor tu untuk paksa perubahan dan kita pastinya nak elak apa-apa konfrontasi. Komunikasi anda mesti sentiasa bersifat empati, positif dan sudah semestinya menjaga kerahsiaan. Kalau tak pegang pada nilai-nilai asas ni, sehebat mana pun teknik MET tu, ia takkan berkesan dan kepercayaan asas antara anda dengan klien akan hancur musnah. Sebagai penutup ringkas kepada penerangan intensif kita hari ini, saya nak anda pasak frasa ni dalam minda. Fasilitator perubahan, bukan penghukum. Inilah intipati kejayaan praktis klinikal MET yang sebenar. Peranan mutlak anda adalah sebagai pendengar aktif dan pendorong yang tolong mudahkan mereka cari jalan keluar, bukannya seorang hakim yang tugasnya menjatuhkan hukuman atau arahan demi arahan. Jadi, tanyalah diri anda pada saat ini, adakah anda dah bersedia untuk letak tepi ego sebagai seorang pengarah dan mula jadi seorang fasilitator yang betul-betul membebaskan potensi sebenar klien anda? Terima kasih sebab ikuti penerangan ni. Teruskan praktis kemahiran ni dan kita jumpa lagi di topik akan datang.